Anwar rayu otai-otai kembali ke landasan perjuangan. Presiden Anwar Ibrahim hari ini memohon maaf selain merayu kepada bekas pemimpin dan aktivis parti itu agar kembali ke landasan perjuangan. Okey, yang pertama sekali kalau nak kira otai-otai ni tuan-tuan, dia bukan merefer kepada kami dalam bersama ni, bukan Rafizi. Dia refer kepada siapa tuan-tuan? Azmin. Dia refer kepada Tian Chua, kepada Xavier. Anak Xavier masih dalam PKR tau, rapat dengan Nurul Izzah. Saya tahulah, kawan saya juga. Sanggita. Kan? So dia rayu kepada otai-otai ni. Termasuklah mungkinlah satu hari nanti siapa? Siapa tuan-tuan? Yang dipanggil Mak Lampir lah, Zuraida Kamarudin. Mungkinlah mereka ni akan datang. Tak apalah, pergilah. Sebab sejarah dia begini tuan-tuan, bagi orang yang tak tahu sejarah PKR ni lah. Sebaik saja Rafizi, hampir pada Rafizi nak bercuti pada tahun 2019, satu kongres dibuat di Melaka pada tahun 2019. Sebelum 2019, pemilihan parti 2018 adalah pertembungan di antara Azmin dengan Rafizi. Bayangkan Rafizi pada masa itu tidak boleh bertanding ahli parlimen kerana dia ada kes, antaranya kes tabung haji lah. Dia tidak boleh bertanding parlimen, di tempat dia diganti oleh siapa tuan-tuan? Wan Azizah. Dia bagi Wan Azizah bertanding di situ. Kak Wan menang. Dia masuk pemilihan parti, bertanding lawan dengan Azmin. Azmin pada masa itu bekas menteri besar. Amir menteri besar. Azmin pada masa itu menteri ekonomi. Dan menteri ekonomi zaman Azmin tak sama menteri ekonomi zaman Anwar Ibrahim. Zaman Rafizi. Bawah Azmin masa itu Petronas dia letak bawah Azmin. Felda dia letak bawah Azmin. PNB dia letak bawah Azmin. JLC Kaya Raya semua letak bawah Azmin. Lawan kami, tim Rafizi masa itu tak ada apa. Reformasi 20 tahun kami punya slogan tahun 2018. Lawan, siap dia orang gelar diri dia orang kartel. Pertembungan memang hebat. Memang bergaduh, memang bertumbuk, tu biasa. Kalahlah Rafizi. Okeylah, tak apa. Bila kalah Rafizi, 2019, Rafizi berkata akhirnya dengan lantikan Azmin sebagai menteri oleh Mahathir, tak mengikut prosedur, Rafizi berkata dia nak bercuti. Dia nak bercuti pada waktu itu, dia pun tak ada jawatan. I think dia dilantik sebagai naib lantikan. Dia pergi, I'm not sure dia pergi ke tidak kongres terakhir tu. I don't think dia pergi kongres terakhir. Tak apalah. But I was there. Dan saya masa itu berlaku pertembungan di antara tim kartel. Kami panggil baju kilang bateri sebab dia biru muda lain sikit daripada biru muda PKR. Berlaku pertembungan siap pergaduhan. And sewaktu pergaduhan tu saya dekat situ. Sewaktu pergaduhan tersebut, ini AMK. Ini sebelum hari, biasanya AMK dengan wanita akan buat hari itu. The next day baru buat kongres yang betul lah. Dan ketua squad masa tu adalah kawan saya yang jaga, tukang jaga dan memastikan keselamatan, dia ada kat situ. Baik. So berlaku pertembungan semua. So masa itulah Azmin walk out dengan geng-geng kartel semua walk out. Kami telah berjaya membela masa itu tim Kak Wan. Tim Kak Wan dan Anwar Ibrahim. Baik. That's that. Habis. Tak lama lepas tu berlaku perbincangan. Rupanya mereka nak keluar parti dan bergabung tumbang kerajaan. Bila tumbang kerajaan, yang stay kami-kami inilah tuan-tuan. Tapi bila berlaku, yalah masa tu dah tumbang kerajaan, dah tukar sebagainya, berlaku pilihan raya, kalah PH di Sabah, kalah PH di Melaka, kalah PH di Sarawak, kalah PH di Johor. Sewaktu kalah itulah ramai orang letak dalam live macam ni. Saya dah buat live masa tu. Saya buat live 2019 mula pada sebelum lagi apa orang kata dekat Melaka tu. Tapi saya continue. Ramailah orang kata, pujuklah Rafizi. Akhirnya pada Mac 2022 Rafizi balik. So ingat tadi pemilihan parti 2018. Pemilihan parti sekali lagi 2022 tuan-tuan. Saya ingat lagi lepas habis Johor, immediately lepas habis Johor pada bulan 4, Rafizi dah ada balik pada bulan Mac, tapi bulan 5 dia dah start berkempen. Pada masa itu dia ada pemilihan parti. Pemilihan parti saya ingat saya bulan 6, bulan 7. Pilihan raya September. So Rafizi berkempen ayuh Malaysia pada waktu itu untuk pilihan raya. Dia tak berkempen pun untuk pemilihan parti. Kami ni yang bantu dia berkempen untuk pemilihan parti. Saya kat Sarawak ni macam mana kami bawa ahli untuk memastikan supaya dia menang pemilihan parti. Dia lawan Saifuddin masa tu. Lawan Saifuddin menang. Dia menang.
Okay, dia pun jadi timbalan dan sebagainya. The rest is history lah. Dia menang. Cuma ada masalah dengan ketua wanita masa tu lah. Anwar masih nak juga si Fadlina tu jadi ketua wanita. Dia nak kalahkan juga Roziah. Kali pertama kalah, kali kedua pun kalah. Tapi kalah pun kedua-duanya dengan cara penipuan. Kali ketiga pun kalah juga. Tak apalah tuan-tuan. Kali pertama dulu bukan 2018, bukan Roziah, actually Fuziah Saleh. Setiausaha Agung, dia bertanding ketua wanita, tim kami. Timbalan dia adalah Roziah. Kali kedua 2022, YB Roziah. 2025, YB Roziah juga. Tak, saya ada dalam sejarah ni. Saya ingatlah benda-benda tu semua. So kita berlawan, kita bertanding, kita memastikan dan dia menang. Bila menang tuan-tuan, di situ mula perubahan sikap di antara mereka. Sikap yang mula kita nampak. Saya ingat kalau tuan-tuan ingat, Tian Chua pernah berucap kali terakhir dekat dalam Dewan Kongres 2022. Selepas 2021-22. Selepas pengkhianatan. Saya depan sekali, saya tunjuk macam tu Tian Chua. Tunjuk macam tu Tian Chua. Tapi saya respect Tian Chua lah, dia berani nak bercakap depan tu kan. Dia sebahagian daripada pengkhianatan tersebut. Dia kena baling botol tu. Saya tahu siapa yang baling botol masa kat depan HQ tu kan. So that, mungkin cerita ni saya tak ramai yang tahu lah. Ini cerita yang hanya orang dalam saja yang tahu. Saya ceritakan kembali. But my point is this tuan-tuan. My point is this. Bila dia kata kembalilah otai-otai ni, dia bukan masukkan Rafizi, dia bukan masukkan Iswardi. Kami otai. Saya dah cakap, otai tak otai saya, siapa berani mengaku? Saya dengan janda lah kan. Bekas suami Nurul Izzah, kami sama kat UK. Zaman reformasi, kami berdua sama kat UK. Sebelum dia kahwin dengan Nurul Izzah, saya dengan dia, kami sama. Dia dekat Cambridge, saya dekat Southampton. Dan kami kawan dan kami tahu, kami kenal sebelum dia kahwin. Sewaktu dia kahwin, maksudnya pada waktu itu kami dah bawa gerakan reformasi. Cuma tak adalah sehandal orang kat Malaysia kan. Sebab kat UK kita ni under scholarship. Poinnya adalah betapa lamanya kami. Tapi otai ni bukan untuk kami. Otai ni untuk siapa? Sebab Anwar tahu dia dalam keadaan desperate sekarang. Kan saya dah kata, welcome back Azmin, welcome back Tian Chua, welcome back Xavier. Teruskanlah. Jadi bila otai-otai ni kembali, saya bertanya kepada geng-geng PKR dahulu lah yang pergi melawan pengkhianat ni. Kita dulu panggil dia pengkhianat lah. Yang melawan dahulu. So sekarang ni bila dah kembali, kau nak letak muka kat mana? Saya tanya ni tuan-tuan, kat mana nak letak muka? Sebab orang yang korang dahulu, korang yang beria nak buang. Kan at least tim Rafizi ni kita tak buang tuan-tuan. You all tak buang, kami keluar sendiri. Yang ini korang yang beria nak buang dahulu. Jadi seperti biasalah tuan-tuan kan. Macam saya kata lah, tak guna kita sembang cerita panjang. Kalau akhirnya, apa orang kata, kita tak ke mana. Jadi sebab itulah, saya membawa gagasan